Teknik gandakan emas, ini ramai yang tak tahu. Kerap kali Hana terima soalan, adakah teknik Ar-Rahnu boleh gandakan simpanan emas? Dan hari ni Hana terima lagi, Hana suggest ke buat emas Ar-Rahnu dan overlap? Jawapan jujur Hana berdasarkan pengalaman pakar-pakar emas seperti Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, Tuan Syukur Hashim dan Tuan Azizi Ali. Penulis buku-buku kewangan dan emas, teknik pajak untuk gandakan emas ini sangat tidak sesuai kerana ia bukannya tambah gram emas, ia hanya menambah hutang. Ramai orang salah faham apabila ada syarikat emas yang mengajar pajak emas, dapat duit, beli emas lagi. Nampak macam bijak. Tapi hakikatnya dia senang gandakan liability, bukan aset. Jika anda ingin gandakan gram emas, caranya bukan dengan pajak, tetapi dengan tambah ilmu kewangan dan emas, tambah pendapatan dan tambah disiplin menabung. Satu perkara yang ramai tidak sedar, kos pajakan Ar-Rahnu sebenarnya tinggi, sekitar 12 ke 15% setahun. Ianya lebih rendah daripada cas kad kredit, tetapi tetap mahal untuk sesuatu yang tidak menambah nilai aset. Jika teknik tersebut betul-betul boleh jadikan semua orang kaya, pakar-pakar kewangan sudah pasti ajarkan teknik ni sejak dulu lagi. Tapi